Ramai orang masuk pasaran dengan penuh semangat, tapi bila tengok akaun merah terus rasa nak uninstall aplikasi. Sebenarnya, beli saham ni sama macam beli perniagaan. Kedengaran mudah, tapi buatnya susah. Semua orang cakap nak faham model bisnes, nak faham cash flow, tapi akhirnya beli sebab trending. Kawal emosi pula memang susah. Ada yang tak tahu apa-apa tapi peliknya boleh untung. Tapi dalam pelaburan, tak buat benda bodoh sebenarnya lebih penting daripada buat banyak benda pandai. Tapi biasalah, ramai suka masuk modal penuh macam hero filem. Nak tahu rahsia? Kurang 1% je yang betul-betul faham apa yang mereka buat. Hidup ni kita cuma perlukan beberapa peluang besar, tapi ramai tak tahu beza antara faham dan tak faham. Kalau perniagaan pun tak faham, mungkin lebih baik tak payah beli dulu. Silap semua orang buat, tapi jangan ulang sampai dompet menangis. Saham mahal boleh jadi lagi mahal. Saham murah boleh jadi makin murah. Syarikat bagus tetap akan cipta nilai. Tapi faham satu bisnes tak bermaksud kita dah jadi pakar ekonomi dunia. Dalam pelaburan, buat benda yang betul lebih penting daripada buat semua benda. Budaya syarikat pun penting, bukan setakat logo cantik. Zaman sekarang AI dah ambil alih sana sini. Kalau anda masih kejar short term, anda cuma jadi bahan ketawa pasaran. Kalau rasa tak sesuai, keluar sahaja. Jangan kejar duit yang tak nak kawan dengan kita. Kejar hot stock. Itu tanda tak faham. Kalau betul-betul faham, turun naik harga pun tak kacau tidur kita. Pegangan jangka panjang datang dari keyakinan. Margin keselamatan datang dari kefahaman. Pelaburan pun ada kos peluang. Dan sekarang, I buat short term makin susah. Kalau tak faham syarikat, jangan sentuh. Pengurusan pun tak boleh selamatkan budaya buruk. Pengasas pula suka lepaskan kuasa. Umur bukan alasan. Dan yang paling penting, belajar sampai tua.